Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazri bin Umar. Nombor matrik C23A1521. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Dekonstruksi Semiotik Roland Barthes dalam mitos klasik, iaitu analisis perbandingan mitos Yunani dan Rom. Dengan saya menggunakan teori semiotik Roland Barthes 1957, yang mana kita akan melihat bahawa mitos sebenarnya adalah sebuah sistem komunikasi dan ideologi yang bergerak secara halus pada tahap makna kedua. Yang pertama, kita masuk kepada kepentingan kajian, yang mana kajian saya ini mempunyai 3 kepentingan utama, iaitu yang pertama untuk membongkar ideologi terselubung pemerintah purba yang mengekalkan status quo. Yang kedua, iaitu melihat peralihan fungsi mitos, di mana mitos Yunani lebih kepada pengajaran eksistensial manusia, manakala mitos Rom bertindak sebagai propaganda politik negara. Dan isu perbincangan yang pertama adalah berdasarkan mitos Yunani, yang mana mitos Yunani ni iaitu kisah Ikarus yang membawa ideologi pematuhan dan hubris. Pada tahap 1, dinotasi, iaitu penandaan adalah tahap sayap lilin dan bulu, manakala penandanya ialah alat fizikal untuk terbang melepaskan diri. Namun pada tahap kedua, konotasi, iaitu alat fizikal ini bertukar menjadi penanda kepada keangkuhan manusia atau hubris, serta pelanggaran hukum alam. Terus masuk kepada isu perbincangan yang kedua, iaitu mitos Rom, yang mana mitos Rom, Romulus dan Remus, iaitu adalah syarat dengan ideologi imperialisme dan kesaktian politik. Secara detonasi tahap 1, kita melihat bayi kembar yang disusui oleh seekor serigala betina untuk kementerian fizikal mereka. Seterusnya, pada tahap kedua, naratif ini diangkat menjadi hak ketuhanan divine right dan takdir bahawa Rom dilahirkan kukuh dan ganas untuk memerintah dunia. Seterusnya adalah rumusan dan kesimpulan, yang mana sebagai kesimpulan, melalui lensa Roland Barthes, kita dapat membuktikan bahawa mitos bukan sekadar naratif sastra kosong. Mitos Yunani menyembunyikan ideologi kawalan moral, manakala mitos Rom memicu propaganda politik ketenteraan. Konklusinya adalah mitos bertindak sebagai alat komunikasi untuk menyamarkan nilai-nilai kelas pemerintah atau norma budaya tertentu, seolah-olah ia adalah fakta alamiah yang tidak boleh dipersoal oleh masyarakat. Di sebelah kanan poster terdapat rujukan-rujukan utama yang saya gunakan berdasarkan format APA. Sekian, terima kasih.